akan berada di sebelah pihak bawah. Okey. Cakap. Ada tegak. Okey. So sekarang ni ini kumpulan X yang menjadi jaring dia adalah kapten daripada kumpulan Y. Mana pun ada kumpulan Y, kapten dia adalah dari kumpulan X. Diorang akan cuba passing hantar bola secara paras angkaran dada untuk bagi kepada jaring untuk mendapatkan mata. Jika dia dapat bagi, jaring dia dapat pegang bola tu, pasukan tersebut dapat satu mata. Boleh Okey, kita cuba sekarang. Okey, untuk permulaan permainan, saya sebagai pandai akan lepaskan bola dari tengah. Okey, dia peraturan dia ikut juga permainan bola jaring, yang mana yang pegang bola tak boleh bergerak. Kawan dia saja yang boleh bergerak bagi bola. Okey. Jadi 1 2 go. Okey, disebabkan kekangan masa okey, kita hanya tengok berapa masa yang dapat dipungut. Okey, yang lawan dia boleh okey. Okey, hantaran dada Paul bagi balik. Okey, kita hanya fokus pada hantaran. Okey, bagi pada pihak lawan ada di sana. Okey, okey. Lawan ada di sana, kat mana tadi buat selamat. Okey, so. Awak kena jaring awak sana kan? Awak turunlah, tak awak nak bagi pada jaring awak. Turunlah. Okey, tidak bola. Okey, hantaran dada. Okey, yang lain pun ada bola tu. Ini jaring bagi. Okey, itu kumpulan X dapat satu mata. Okey, kumpulan Y kamu dah ambil bola. Okey, dia akan balik dari